Jadi saya beli kereta sekadar untuk keperluan dan ikut apa yang saya betul-betul perlu saja. Sekadar nak tengok tunjuk jiran sebelah tak perlu tuan-puan. Nak tunjuk kat kawan-kawan office tak perlu. Tak nak tunjuk dekat orang kampung tak perlu. Sebab yang kena membayar kita. Saya berkawan lah dengan kawan-kawan saya yang pakai kereta mewah ni kan. Saya pun bila bercakap tu, jauh di sudut hati dia orang tu yang dah pakai, last kali orang dah pakai kereta mewah, kebanyakan last kali dia tak nak pakai dah kereta mewah. Dia kata buat beban je, bukan berbaling dengan nilai dia dapat tu, tak berbaloi pun dengan beban dia nak tanggung. Kos. Harga mungkin setengah juta, 500,000. Tapi nak maintain lah semua, last kali dia akan habis duit sampai sejuta juga, walaupun kereta 500-600,000. Nampak tak? Padahal duit yang sama kita boleh guna untuk benda lain yang lebih bermakna dalam hidup kita, yang membuatkan kita lebih happy. Nampak tak? Jadi bila tu saya sebut tadi, bila tuan-puan dapat kenaikan gaji, tambah kekayaan, cuba fikir macam mana dengan setiap duit yang tuan-puan dapat tu boleh memberi makna dalam hidup tuan-puan, membuatkan tuan-puan happy. Bukan nak impress orang lain tau, impress orang yang kita tak suka. Sebab kita menyampah dekat jiran kita, kita beli kereta yang mahal supaya dia tengok. Lepas tu kita yang nak kena bayar. Maintain kita nak kena maintain. Sama juga beli kereta yang mahal, nak suruh kawan-kawan office nampak, aku pakai kereta. Kalau tuan-puan beli kereta mahal, duduk kerja dekat KL tu, naik motor tu lagi mudah daripada pakai kereta mahal. Naik kereta Porsche pun sangkut dalam jam juga. Naik motor kita selamba je kita potong kereta-kereta mahal tu. Nampak tak? Okay, tu cerita saya lah. Dulu ada impian nak beli kereta macam-macam, tapi bila ada duit sampai saya boleh beli cash semua kereta tu, saya tak nak pun dah kereta tu. Kita nak setiap pembelanjaan tu yang bermakna dalam hidup kita, yang bermakna, yang boleh bagi kita pahala, bukan nak tunjuk dekat jiran sebelah. Okay, jadi tuan-puan dapatkanlah buku saya ni, Misi Berhutang, dan buku Wang Emas. Ini kisah kewangan saya lah. Ini cerita saya dalam bebas daripada hutang, urus kewangan dengan baik, daripada miskin B40, anak muda yang miskin di KL. Dan ini cerita pasal macam mana kaya dengan emas. Beli dan baca lah. Tapi saya tak jual buku ni, tuan-puan belilah di Popular ke, MPH ke, online ke, offline. Saya guarantee lah semua buku ni saya tulis yang the best, bermanfaat untuk tuan-puan. Saya tulis bukan untuk saya buat duit, tapi nak share ilmu kepada masyarakat. Saya ni tengah bekerja dengan diri saya sendiri, dan banyak lagi buku saya nak keluarkan. Mudah-mudahan sebelum saya mati, banyak buku yang saya dapat keluarkan boleh bagi manfaat kepada masyarakat. Kalau saya mati, taklah ilmu tu hilang. Sebab tu saya aktif menulis. Okey, jadi last kali tentang kriteria emas. Saya nak cerita, nak habiskan tentang kriteria emas. Nanti saya jawab soalan-soalan tu. Soalan yang tuan-puan tulis dekat chat tu saya jawab sekejap lagi. Okey, bila nak beli emas, tuan-puan kena tengok harga. Yang pertama ialah harga. Harga public gold ialah 410 per gram. Lagi tuan-puan kena tengok yang kedua ialah spread value ni, perbezaan harga ni. Yang ketiga, dia ada 5 kriteria. Saya pun dah tulis dalam buku ni. Dalam buku ni Wang Emas, saya dah tulis lah. Nanti saya check. Ini dia buku mini saja. Ini sampel saja. Ini tak jual. Ini sampel saja. Kriteria penting memilih emas pelaburan. Tuan-puan yang beli simpan emas dan beli dan baca buku ni, tuan-puan dah tak bimbang dah tentang harga. Tuan-puan dah tak dengar dah apa orang cakap. Orang cakap tu, orang cakap ni, orang cakap ni dia ada ilmu ke tidak. Jadi kalau nak dengar orang cakap, kena dengar cakap orang yang ada ilmu. Jadi bila tuan-puan baca ni, at least tuan-puan tahu dah macam mana nak kaya dengan emas. Beli dan baca. Okay, saya tunjuk sikit lah kandungan dia. Cerita saya dan emas, manfaat emas terhadap kewangan. Buku ni pun saya nak update sebenarnya. Banyak lagi manfaat yang terbaru. Masa saya lah, masa tak sempat rasa. Okay, cara menggunakan emas, strategi pelaburan macam mana. Ini strategi pelaburan yang saya tulis tahun 2017. 2025 ni lain lah, ada update dah. Jadi tuan-puan follow saya rapat-rapat lah. Update-update ni saya terus update dalam saya punya Facebook, saya punya blog ke apa semua kan. Okay.